badu me ambai dai utai di guai nganti permisi ku buya. Ni kawasan tepi kebun. Ini memang agak hutan dah. Kebun. Jadi mau tebas, mau tanam sayur. Tanah ni bagus, sayang. Tanah bagus. Kita turun. Mau tengok itu saya punya kulat. Kalau cuaca macam ini ada hujan, sering ada kulat ni, jalan susah nih. Turun bukit masih ada bikin tangga. Masuk hutan nih. Turun. Hati kawan, jalan licin. Sudah hujan. Kita mau tengok di tempat ada kulat. Biasanya kayu yang saya simpan, batang saya simpan, saya pikir ada kulat nah. Ada kulat. Nanti kita tengok. Jalan-jalan dulu, tengok. Ini hati-hati nih, licin. Kita pun sudah sampai di kawasan kayu yang saya simpan. Ini kayu yang simpan. Ada 3 batang kayu yang simpan. Saya harap kulat ada. Sebab ini ada hujan. Biasa ada hujan, kulat memang ada. Nah, nanti kita jalan di atas batang. Tengok kulat ada atau tidak. Seperti ada nampak soal kulat. Oke, kulat ada. Bagus kalau kulat ada. Memang makanan yang bagus. Tumbuhan semula jadi. Ini kayu macam ni yang kulat suka tumbuh. Ini kulat tidak dibaja, tidak ditanam. Dekat kebun juga nih. Begini. Kalau tuan-puan yang jumpa kayu macam ni boleh simpan. Memang kulat akan tumbuh lama-lama lah. Kulat tu macam kita kalau dapat, kita ambil tu benih kulat, simpan di atas kayu. Kalau kayu tu sudah repuk atau sudah lama, memang ia akan tumbuh. Macam ada kulat yang lama-lama lah, kamu ambil simpan di atas kayu tu, dia memang akan berhasil. Tidak rugi lah membersihkan kawasan ni, sebab ini memang kayu sesuai untuk kulat. Kayu sudah lama macam ni memang sesuai untuk kulat. Sebab saya sering ambil kulat di tempat kayu ni, jadi saya bersihkan dia. Kayu ini berdekatan dengan pokok ubi. Ini ubi. Ubi pun ada. Memang dekat kebun lah. Sebab kayu ini sering ditumbuhi kulat. Dia ada 2 jenis kulat yang sering tumbuh sini. Kulat resak dan kulat gelang. Tumbuh sini.
Kulat ini memang nyaman. Sedap nih kulat. Kulat sedap. Ini pokok ubi. Ubi. Jadi kayu ini sekarang yang tempat kulat sering tumbuh sudah dibersihkan. Sudah bersih, saya harap sepas sini ada kulat yang tumbuh. Jadi baguslah kulat ini. Di kayu sudah bersih. Begini ya kayu ini. Semoga ada kulat yang tumbuh. Jadi kita jumpa kulat sudah. Ini kulat. Mulai sudah tumbuh nih. Kulat. Saya naik dari atas kayu nih. Ambil video nih. Saya dari atas kayu. Nah, beginilah kulat. Berarti ada tumbuh lah kulat nih. Tidak rugi saya bersihkan kayu ini. Ini masih kecil. Kecil. Banyak ini tumbuh lagi. Sini pun ya, sedang membesar. Berarti tidak sia-sia membersihkan kawasan ini. Ada kulat. Jadi ini biar rugi lah. Ini banyak nih. Tunggu mungkin 1 hari ataupun setengah hari kulatnya akan membesar. Dia akan tergantung pada cuaca. Ini kulat. Siapa yang kenal kulat ini sila komen. Kulat apa nih? Kulat resak kah? Ataupun ada kulat lain? Dia akan macam-macam kulat. Jadi jangan takut makan kulat. Kalau dia macam ni ada barang makan, berarti kulat ni boleh dimakan. Ada orang cakap kulat resak, ada orang cakap kulat gelang. Saya pun kurang pasti. Yang saya tahu kulat ni boleh dimakan. Tidak beracun. Kulat ni. Oke, boleh. Panjang ini kayu. Ini dari hujung, dari pohon 3 pohon kayu ini. Ini dari hujung dia. Kami dari hujung.